Maknanya tuan-tuan, bila kita beramal, kita rasa redha dan kita rasa seronok sebagai hamba Allah Ta'ala. Bila kita boleh rasa seronok dalam amal, seronok dalam ibadat, maka ini antara balasan yang baik. Dan ini pun satu balasan yang hebat. Kerana ada orang tu dia tak buat, dia tak beribadat. Kerana ada orang tu bila dia ibadat dia payah. Kerana ada orang tu ibadat kena paksa. Kerana ada orang tu bila dia ibadat dia mesti disuruh dengan sesungguh-sungguhnya. Kerana ada orang dalam ibadat penuh dengan riak. Kerana ada orang dalam ibadat tersebut dia tak konsisten, tak istiqamah. Kerana ada orang dalam ibadat dia tak rasa apa-apa. Sama bagi dia semayang sama je. Cuma malu depan orang je lah. Kalau tak semayang tu rasa malu. Kalau semayang tu okey sikit, tutup malu. Tetapi bila Allah bagi kepada kita, bila kita beribadat kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita sendiri Allah jadikan diri kita rasa seronok, rasa redha, rasa suka. Jadi ahli solat, jadi ahli ibadat, jadi ahli majlis ilmu, jadi ahli zikir, jadi ahli Al-Quran. Maka perasaan itu pun merupakan sebahagian daripada bayaran Tuhan kepada kita. Allah bayar kepada kita, Allah bagi kepada kita. Bila Allah bayar dan Allah bagi kepada kita, maka sebenarnya kita berada dalam kelebihan yang amat banyak.